Saya kita kadang begitu, ya. Tetapi dalam hal kita berinteraksi dengan orang ramai ini, ya, apatah lagi saya merupakan, ini adalah kali pertama turun ke padang, ataupun dikatakan kalau bercakap di depan halayak ramai ini, seolahnya saya ini politician yang amateur lah, ya. Karena saya hanya memasuki, ada yang kata saya ini baru masuk Islam, ya. Baru nak kata baru pun dah 3 minggu, ya. Sejak 20 hari bulan Mei yang lalu. Jadi ini merupakan kali pertama yang mana Ustaz Hazli minta saya datang kemari. Saya kata untuk ceramahkan sebab saya ini belum pernah berceramah. Dia kata tak apa, Datuk datang, berinteraksi, kenal dengan kawan-kawan lain, kenal dengan orang Beruas, kenal dengan tempat bos kelahiran, tempat tanah tumpah darah bos. Saya kata bos ni ramai lah, ya, kita dalam polis, tapi maksudnya bos yang antara lainnya waktu saya bertugas sebagai mantan dan sebagai pengarah CID dulu, iaitu Datuk Tan Sri Bakri Haji Omar. Beliau merupakan anak kelahiran Beruas, dan saya tanya Ustaz Azli di mana tapak ataupun asal rumahnya, tapi dia kata tak ada dah, penggali rumah tu dah roboh, tapi Ustaz silap dia di depan sebelah sini, ya. Itulah ceritanya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, banyak juga kawan-kawan yang bertanya dengan saya ni. Dia kata, kenapa dalam banyak-banyak parti ini saya memilih parti Islam, ya, parti PAS. Kawan-kawan lah, kawan-kawan yang tanya. Jadi susah juga, ya, walaupun jawapan itu sebenarnya mudah aja, ya. Siapa yang tak nak PAS, kan? Tak ada orang yang nak fail, semua nak PAS. Itu satu jawapan yang mudah yang memberi makna. Dan ada pula yang kata, Datuk ni fras kah? Soalan tu pun dapat petang tadi. Kawan yang ikhlas dia tanya, dia kata Datuk ni fras kah? Kerana fras tu macam tak dapat pangkat lebih tinggi, tak masuk parti kerajaan, jadi masuk parti PAS. Innamal a'malu binniyat. Kalau fras ni, selalunya kita mesti nampak, tunjuk, kan? Dan benar reaksinya mesti cepat, ya. Jadi sebetulnya saya ni dah mantan, dah lama sangat, jadi tak perlu jawab kata fras ke apa ke. Yang pentingnya saya rasa saya perlu katakan, apa-apa juga yang kita buat, kita mesti berdasarkan niat kita. Innamal a'malu binniyat, mukhlishina lahuddin. Kita sembahyang pun, ya, kita puasa, kita berderma pun, apa saja yang kita buat, apa juga ibadah, kalau tidak ada keikhlasan, sepertinya tak dapat apa-apa. Perlu kita ikhlaskan diri kita, termasuklah dalam perjuangan ini.